Hello guys, welcome to my journey. Dah lama tak jumpa orang kan. Padahal aku yang jarang post vlog kan. Orang kata rekod dah banyak dah, footage dah banyak. Nak edit tu tak ada kerajaan lagi. So untuk korang semua yang tengok video aku, dan aku tak tahu bila videonya akan post. Kalau aku rajin, dalam 5 hari aku akan post lah. Ya, aku akan post untuk korang. Kau boleh tengok kat sini. Sekarang berapa bulan? Berapa bulan sekarang? 7 Jun. 7 Jun. Sekejap kita orang nak pergi beraya di rumah makcik. Sebab rumah makcik dalam 15 minit ke 20 minit dekat je. Raya haji pun orang pergi beraya. Ya, makan-makan. So, korang tunggu je lah apa yang akan jadi. Okay. Dah lama saya tak jumpa korang. Dan sebenarnya aku baru lepas mandi. Lepas tu rambut basah lagi kan. Tak ada hair dryer lah. Belum beli hair dryer lagi. Okay kak, topik kita hari ni apa kak? Terus topik nak ambil gambar dulu guys. Oh, sekiranya dia dengar suara aku sekarang ni? Ya, dengar je, kau cakap kat mic. Aku akan nyanyi lagu. Tak, aku nyanyi lagu. 1, 2, 3. Aku lupa dah lagu apa aku nak nyanyi. 1, 2, 3. Macam mana lagu tu? 1, 2, 3. Jangan salah. Okay. Tu bridge lah, bukan Oh, bridge eh. Sorry ya, aku tahu. Jangan salahkan fahamku ini. Salah lirik tapi tak apa. Aku tak tahu. Sekejap, aku dah. Tengok gambar kakak macam mana? Gambar mana aku nak reference? Tengok ah. Mungkin sebab aku pun yang cantik. Kau post ke tu kalau post tag aku? Post ke yang tu kalau post tag aku? 1 and 2 and 3. 1 and 2 and 3. Mungkin sebab aku. Tak, sebab kakak punya position kat tu. Wifi kan? Bukan. 1, 2, 3. Nah. Certified lovable certified. Okay. Tapi bila aku nyanyi tanpa mic sedap tau. Tapi bila ada mic aku nervous. Ni macam tak ada apa-apa pun tau. Dia bukan buat yang tu. Bukan buat yang tu. Hai, sampai guys. Ice chocolate good. One for you, one for me. So boleh sama dengan aku lah. Ice sebab aku tak nak coffee juga. Ice ni. Okay, terima kasih. Syabas. Kita makin macam ni. Topik first kita ialah Topik first kita ialah topik dah boleh start topik first kita ialah teka. Semuanya campur kroffel dengan butter kaya tu berapa. Okay, for the context kepada viewers kita ada 2 ice chocolate, 1 butter cream latte, 1 ice lemon tea, 1 toast kaya butter dengan 1 kroffel matcha. Okay, kau dia teka. Seorang satu je teka sampai Plus minus 2 ke plus minus 3 ke? plus minus 2. Untuk jawapan yang terdekat nanti dia nak. Dia menang. Tak tengok stop. Siapa nak bagilah ni teka dulu kat satu lah. Okay, kau fikiran kepala. Lama sangat lah. Sabarlah. Cepatlah benda, cepat. Lama sangat orang dah bosan. Sabar. Dia letak 2 hours. 2 hours later. Dia buat yang SpongeBob tu. 2 hours later. 65. 65. Okay. Baby. 6. My range is between 60. Tak ada lah lain range pula dah. Yang boleh dah lah. Ya, 65. Ya, Ni lagi seorang 65. 2 hours. Ni kita letak tengah, jangan letak kat kau. Ni suruh aku buat. 55. Okay, Aki. Aku Aku akan teori aku. Teori aku. Tengok ais coklat kita tengok RM11 untuk ais. Pokoknya butter cream kan. Oh, RM9 ke? Butter cream selalu akan 14. 1, 2, 2, 3, 6 ais lemon tea.
Apa? Ais lemon tea selalu macam Ais lemon tea special edition. Okay, tak tahu. Lemon tadi apa? Dessert apa ni? Matcha, truffle matcha dengan butter kaya toast. Apa tu? Kau tadi RM10. Aku RM57. Okey, kita ada 2 persaingan yang sengit. Wish. Alamak. Abang Zing lagi lah. 55, 57. 65. Kau kalah, kau kena kalah. Ni aku nak 12 dan kau tak kena 12. Kau kena kalah. 55, 57. Aku tak tahu macam mana nak evaluate lah. Sebab harganya 56. Betul. Aku main 56. 65, 56. Terbalik kan? Sebenarnya. So, sebab ada 2 yang macam dah tak boleh. Sebab 2 ni so kira seri lah. Seri tak ada hadiah. Okay, Kita ada ni daun pudina. lepas tu nanti kau buat taste test. Ni matcha. And then cropper kat bawah tu matcha dia. Dia taste test please, taste test please. Review. Pasal ni sikit je potong pun. Okay. Tengok lah. Kalau full apa ada grafik kat Tengok belakang. macam makan. Tu kau nak bukan macam mana macam ni. Tak, garfu tu pisau tu belakang garfu, bukan depan garfu. Macam ni lah. Oh selama ni aku buat salah. Kau potong full dia pun macam dia potong daging. Untuk steak wagyu. Cepat ikut lah ni. Dah ada rasa. Juicy. Jahat kan. Makan Dah nak sasaran masakan jadi. makan nak makan tengah kanan kan tak kiri. Kiri. So kalau kanan kiri tu Chicken chop kau bukan macam mana? Macam ni lah. Kau pun garfu je tu. Tak style langsung. Macam budak. Nak tengok kau orang apa je lah. Ni. Okay, ni portion yang kau nak makan kat depan contohnya. Okay, buat sini. one bite size ya. Sini. Potong. Oh. Macam tu. Makan. Dia tangan kiri ke ah? Tak kisah. Ya, kalau dia potong lah. Terpulang lah. Baik, terima kasih. Dia berlemak. Kita ada roti, toast. Dia satu je. Lagi pernah makan dekat Bukit Gambir. Bukit Gambir. Croffle. Memang the best in town lah. Aku rasa pergi tempat lain Croffle dia memang tak sama lah. Bukit Gambir. Bukit Gambir. BP di Bukit Gambir. Tu Bukit Tabu lah. Bukit Tabu. Yang potong ni ya. Tapi tak nak kau jilat tu yang macam ni. Tak adalah jilat. Ni. Saya baru nak kata awak benda gila. Kan anda pun boleh baca gila. Gagak dia. Macam ni dah. Enggak. Ada key kau tak nampak? Mak masih tak. Aku tak tahu. Abang pun tak nampak. Potonglah semua. Supaya semua orang boleh makan. Sekejap ni patutnya. Oh, ya ke? Dia Dah punya, macam tengah-tengah. dia punya kaya pun Macam ni. ordinary je. So, Tapi rambutku memang style hari ni. Kalau kau nak tahu sebenarnya hari ni aku ada mana ni salah. Segelap muka aku ni. Aku memang gelap. Oh, aku ada live plus big stage. So macam orang ada touch-up apa semua kan. Ada hairstylist. Memang nice lah. Orang Jepun dengan baju macam ni. Aku tunjuk korang. Welcome to my journey. So kalau kau tengok ni sekarang, kalau kau tengok sekarang lah, mungkin ni adalah sambungan saya punya vlog. Aku punya vlog minggu lepas. Sebab aku tak ada masa untuk buat vlog pada hari weekdays. Sangatlah tak ada masa. Pagi kerja, malam buat aktiviti lain. Aktiviti yang itulah. So sebab tu kadang masa aku nak buat vlog, style vlog aku weekend je. Weekend aku buat aktiviti, aku buat vlog. Tengok apa jadi weekend tu. Macam hari ni
hari ni aku nak balik ke Johor sebab nak ambil barang. Sebab sekarang kat Semenyi. So aku tengah try buat vlog lah. So aku tengah record my life, how it will be. Korang akan judge. Kalau korang suka aku buat vlog kan, korang boleh bagi tahu lah. Mungkin sebab saya tak, mungkin saya lagi, mungkin aku tak ada motivation. Sebab nak record ni, ada je masa nak record. Record masa ada, cuma nak edit tu macam, padahal edit potong-potong je. Sekarang aku tengah tunggu cousin aku, dia ada quiz. So after dia dah done with dia punya test, so aku akan gerak ke Johor. Ya. Okay, sekarang pukul 8.21. Sebenarnya aku dah sampai petang tadi, tapi kerana terlalu penat, aku terus tidur. Dan itulah dia. So dah bangun tadi maghrib, dah solat. Kan 8.21. Aktiviti malam ni adalah tak pasti lagi nak buat apa. Kita just follow the flow, ikut abang aku buat apa aktiviti. Sebab okay lah, aku kena ambil es krim untuk makcik aku jual kat kantin dia. Ya. Dalam sebenarnya aku tak balik rumah. Aku jarang tak ada balik rumah. 2 minggu lepas aku balik. Ke minggu lepas aku balik ya? 2 minggu lepas. Ke minggu lepas? 2 minggu lepas ke? Ke minggu lepas? Entahlah. Tapi aku dah lama tak balik dalam waktu yang lama. Which is macam 3 hari ke 4 hari aku dah lama tak balik situ. Aku cuma balik macam dalam 2 hari je. Sabtu balik, Ahad dah balik. Just a singkat hari lah. So rindu sini bilik aku ni. Sebab tengok aku lupa nak set up. Bukan nak lupa set up, aku dah lama tak mengusahakan tempat ni. Dia dah berselerak dah. Basically ni adalah tempat aku simpan like koleksi kat situ ada album. Kau tengok sekali lah. Album daripada Indonesia, Tulus ada. Ni Master punya Japan version, ada Fuku 420, banyak lagi lah. Ni ni bunga birthday aku 2025 punya. So ni lah, ni ada poster V Putri. So agak bersepah, agak messy sikit bahagian ni. Sebab sebenarnya aku nak planning banyak benda untuk for the favourite spot. Tapi itulah, tak ada masa. Lagi. Dan kau tengok ni. Ini aku dah lama buat, tapi baru buat satu. Sebenarnya ada 2 nampak ni. Tapi ni dah siap. Kau nak tengok tak macam dia berfungsi? Berfungsi Biasanya ada bintang dia. Just kan. Tengok dalam dia. Dalam dia nice tau. It's like macam kau nak tengok, tak boleh masuk kamera ni. Macam dekat stall. Ni stall buku kot. Stall buku. Interior dia nice kot. Sebab tu aku beli lagi satu. Ni warna hijau, satu lagi yang belakang ni. Tapi ni macam mau pada fantasi punya style, mau pada ahli sihir I think. Ya, tapi belum dilaksanakan lagi, belum diusahakan. Ada lampu. Tengok kalau tu lampu ni. Nice. Lah saya tali tampluk. Okay, Juan saya tali tampluk. Tampluk. Second. Oh, so Hi guys. Ini bersama cousin vlog. So, snooker kejohanan snooker antara cousin. Let's go. Babe. Ada mic? Atas meja. Atas. Tak tahu dengar ke tak. Mau benda apa benda? Zat, ingin kau Zat? Uiyo. Okay. Apa? Main apa suka tu tadi? Apa ni? Nak kacau dia cuba jangan kacau. Okay, nice. Aku sekarang 6 point. 6 point.
Tak masuk. Oh, okay, that's yours. Alamak. Nak balik ke meja tak? Tak baik ke? Masih. Oh, tak sangat lah. Betul-betul tadi. Okey. Terlalu yakin. Nak potong. Thank you.